Untuk korang yang tengah cari set combo surf pantai, hari ni aku ada buat dua setup surf pantai second hand. Kita ada mesin Penn Rival G6000LC dan juga Ryobi Apa Surf size 6500. Dekat sini guys, aku pairkan dengan rod second hand juga. Rod yang kita ada dekat sini, kita ada Novana Surf 15 kaki dan juga G-Tech Spin Surf 14 kaki. Dan harga dia guys, memang bawah 1k. Korang boleh beli punya. Memang mampu milik, tak ada masalah. Jadi dekat sini, kalau korang tengok set ni, ada satu unit saja. Kita tak ada stok simpan. Tak ada simpan stok. Ini saja yang ada. Jadi dekat sini aku dah siap pairkan dah guys. Untuk Penn Rival G6000LC ni harga dia 710, harga boleh nego. Untuk Ryobi Apa Surf 6500 ni harga dia 780, harga boleh nego. Jadi kita tengok Penn Rival dahulu guys. Condition ni memang cantik guys. Yang mana nak cari setup budget untuk mancing pantai tu guys, boleh ambil ni guys, tak ada masalah. Mesin ni memang sesuai untuk beginner, setup ni pun sesuai untuk beginner. Rod tak panjang sangat, tak pendek sangat. Untuk mesin, ini Penn Rival size G6000. G6000LC dapat sekali dengan kotak dia tu. Tu kotak dia. Sekejap lagi kita tunjuk spek dia. Untuk condition mesin memang lawa lagi lah, cantik lagi. Korang boleh tengok. Ni mesin Penn untuk surf. Kalau korang masuk tali pun, kalau 20 pound ataupun 30 pound, boleh masuk lebih kurang 4 ke 500 meter lah guys. Tapi dalam set ni tak ada tali guys. Dan untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, ini adalah rod G-Tech Spin Surf. Panjang dia 14 kaki. Panjang dia memang cunal, 14 kaki ni memang sedap lah. Yang mana begini nak pakai surf pantai tu, ni 14 kaki satu set. So ini Penn Rival, harga dia 710, harga boleh nego. Yang kedua kita ada Ryobi Apa Surf size 6500, harga dia 780, harga boleh nego. Rod yang aku bagi dekat korang ni, ini adalah rod Novana Surf panjang 15 kaki. Panjang dia 15 kaki. Kalau korang nak tengok lebih detail dia punya action apa semua, korang boleh terus DM kita lah, nanti kita send video. Ni sekali dengan rod. Combination yang cun guys Dua-dua rod ni condition dia cantik. Dapat sekali dengan dia punya wrapping. Dua-dua ada wrapping. So inilah rod dia. Jadi kalau nak tengok spek rod guys, ni Novana Surf punya spek. Korang boleh tengok kat sini. Tu 450, 40. Dan cincin dia menggunakan cincin Alkanite Fuji Alkanite ring. Memang baik ni cincin. Kalau nak main air masin tu tak ada masalah. Ni Novana Surf. Yang ini G-Tech punya spek. Ni G-Tech punya spek. Panjang 425mm, 14 kaki. Cincin Fuji. Reel set pun Fuji. Maximum cast weight 300 gram. So kalau kata nak buat main bottom pakai batu saiz 10 ke, boleh je, tak ada masalah. So itu untuk spek rod. Spek mesin korang boleh tengok kat sini. Ni spek mesin Penn Rival. Ni spek dia, ratio 481. Ball bearing 4+1. Yang ini Apa Surf size 6500, ratio 501, drag 12 kg, berat 510 gram, ball bearing 7+1. So itu spek dia lah, spek mesin ni. Jadi kalau korang tengah cari set combo surf pantai second hand, ni guys, satu set. Condition 9/9.10. Memang cantik lagi. So kalau korang berminat, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang. Dan kami juga menerima trade in wrist dan roll. Sekian, terima kasih.